Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ni khusus nasihat kepada DSK lah. Saya rasa cukup-cukup lah isu ni, jangan dibesar-besarkan lagi. Dia orang pun dah pergi minta maaf, tapi you tak payahlah you nak cakap you masih tak berpuas hati ke apa, tak payah cakap lah. Untuk meminta maaf tu memang tak cukup. See, this issue not something to make fun. Bukan dia orang menghina ataupun memaki hamun agama Hindu, tidak. Mungkin itu kesilapan, kekhilafan mereka. Lagi you mau apa sebenarnya? Ini nasihat saya pada you lah. Cukup-cukup. Dan saya dapat tahu Persatuan Hindu Sanggam pun dah terima maaf. Tak ada masalah apa pun. Jadi saya nak bagi nasihat sikit kepada you. You janganlah menangguk air yang keruh. Cukup-cukup lah. Jangan jadi api dalam sekam. Sebab kita nak jagakan perpaduan kaum di dalam negara majmuk di dalam Malaysia ni. Jadi cukup-cukup lah. Tak payah tunjuk hero sangat lah. Okay? Ini nasihat saya, bukan ugut, bukan apa sama you. Okay? Jangan ambil isu ni nak jadikan you hero pun. Jangan. Kita lebih baik kita bermaaf-maafan. Lagipun isu ni bukan dia menghina ataupun memaki agama Hindu ke, itu lain. Ini dalam keadaan tak sengaja. Mungkin tersebut kata, mungkin tersilap, terkhilaf mereka. Jadi kita jangan panjang-panjang lah. Ini saja nasihat sama you saja. Okay DSK Cukup-cukup. Jadi saya harap kita semua boleh baik balik semula seperti biasa. Jangan kita nak push sangat lah, nak tunjuk kita hero. Jangan. Kita pun semua orang ada kesabaran dia masing-masing. Takut nanti kesabaran tu dah hilang kesabaran, takut jadi yang lain. Saya cakap ni adalah sebab saya untuk mengharmonikan balik kaum. Jadi cukup-cukup lah nak tunjuk hero apa semua bagai. Kita boleh berkawan seperti biasa balik. Okay? Itu saya untuk DSK. Terima kasih.